Oh, dia asing lah. Kata tingkat ni kayu, dia dengan dia juga cengal juga. Oh, tapi unsur kayu kena lah. Yang unsur kayu. Mana tu Tu sebelah sana. Oh. Ini cikgu kata Tapi ni kecil, cantik, geng. bos. Cikgu kata kecil. Besar je. Oh, so ya Allah. Besar cikgu. Ini kalau cikgu cakap bajet cikgu tadi tu, puas hati cikgu ni. Cantik, pattern orang tak ada. Pattern dia kayu Ni ni. macam campur betul ni. Lawa Tapi je. aku lagi ni dengan kau lah. Kau idola aku. Oi, cikgu lah idola saya dari dulu. Doakan Ibu dia sampai putih. merajai seluruh alam buana. Alamak, amin. Kita pergi tanya dulu. Boleh sila ikut. Saya tengah mengamati kejap ni. Cantiknya naik. Oh, boleh naik? Naik. Cikgu dah naik. Pembayaran nanti dulu. Naik dulu penting. Allah SWT Muhammad. Okay. Boleh. Tak apa. So, Boyjan dapat naik rumah kayu cengal dan balau, geng. Cengal lah. Ada dia, bang? Uish, padat ni. Geng, Boyjan sekarang dekat rumah kayu. Ini bukan rumah jati kasihan. Allah. Ya Allah. Peter lebih kurang abang lah. Ya Elah. Allah. Ni. Ya, bang. Dah finishing ke? Dia belum lagi. Hampir lah nak siap. NC. Bos Jan sekarang dekat rumah kayu balau, geng. Ni cikgu Bos Jan beli barang 40,000. Tapi tu baru sofa. Baru 40,000 baru sofa satu. Baru sofa. So korang rasa agak-agak cikgu habis 300,000 tak teman ni? Tengok ni, Allah cantiknya. Ni kayu cengal, geng. Kayu cengal. Ini kayu cengal. Ni NC ya? Kayu cengal. Ni cikgu buat guna kayu cengal. Jom kita tengok. Pulih cengal. Sebab belum pulih, ya Allah lawannya. Cantiknya Allah. Oh, mewah je. Cikgu, Abang, tinggi abang. masalah cikgu cakap, cikgu buat kecil-kecil je. Ini kecil-kecil. Tu, sana ruang. Lalu pergi. Nanti bos. Tengok baranda. Ada tangga sini je. Kita masuk bilik sini dulu. Tengok, geng. Wah. Mahal kayu. Masalahnya kalau korang nak tahu, rumah batu bila korang nak pindah, korang hancur je lah ataupun apa kan. Rumah kayu boleh buka pasang. Boleh buka pasang. Boleh buka balik tu, ni. Sebab tu rumah kayu satu nilai yang terus naik, bukan susut. Ramai orang tak faham benda tu. Ini aset. Rumah kayu jati, rumah kayu cengal itu adalah aset yang semakin naik dan demand tak pernah habis. Ramai orang ingat membazir dan mahal lah kos. Memang betul. Kat mana korang nak material apa? Rumah pasang siap. Kalau korang nak pindah ke apa ke, nak tukar tempat tu, korang kan kena buat baru, betul? Satu rumah batu murah, tapi nak buat lagi, rumah batu baru yang lama tak boleh dibawa kan? Kalau yang ini rumah kayu, dia boleh dibawa.